Yang ni adalah himpunan doa. Himpunan doa Imam Ghazali yang diambil daripada Ihya Ulumuddin. Ada ribu doa tu dia orang ambil supaya tuan-tuan dapat himpunan doa dengan dalam dia cantik. Ini keluaran IDBI biasanya dikeluarkan dalam kualiti tinggi. Doa dalam bahasa Arab, terjemahan dalam bahasa Malaysia dan terjemahan dalam bahasa Inggeris. Himpunan doa ni dia orang pilih daripada ribu doa yang ada dalam Ihya Ulumuddin, ambil doa yang bermula daripada satu doa bangun tidur, kemudian doa masuk bilik air, doa kita lepas menunaikan hadas, kemudian doa ketika bercermin, doa ketika memakai pakaian, kemudian bersiap doa ketika mendengar azan, doa ketika keluar rumah, doa ketika berada masuk masjid, doa ketika berada dalam solat, doa ketika keluar masjid, doa ketika bersedekah, doa ketika melihat kejadian alam, doa ketika sakit, doa ketika susah, doa ketika dibeban hutang, doa ketika menanggung kerugian, doa ketika melihat tanda-tanda bencana, doa ketika berada di tempat yang tinggi, doa naik kenderaan, doa ketika sakit, doa ketika marah. Sampailah ke doa-doa sebelum tidur. Kalau tuan-tuan nak, yang ni RM20 saya tak diskaun. Yang ni 18, 26 pesan Imam Ghazali. Kalau semaklah kalau ada 26 sifat ni dalam diri kita, itu tanda-tanda ibadah kita ini tidak diterima Allah. Ini anak murid dia tulis surat. Anak murid dia kata, duhai ayahanda, kerana dia duduk 1095, 1105 di Damsyik. Lepas tu dia balik duduk di kampung halaman dia. Sebelum dia wafat, kerana dia sempat balik dan duduk di Tus Khorasan yang saya sebut tempat lahir dia dalam buku kanak-kanak tu, dia duduk 4 tahun. Dia menulis 2 kitab. Satu kitab tentang rahsia-rahsia puasa dan satu lagi kitab yang ni. Jadi anak murid dia tulis pada dia, Tuan Guru, wahai ayahanda, kamu telah mengajar kami banyak perkara. Hinggalah kami merasakan kami tahu semua benda. Tapi bagaimana kami nak tahu segala amalan kami ni diterima Allah atau tidak? Dalam pembuka kata ni, Imam Ghazali kata, segala ilmu yang aku ajar pada kamu sebelum ni sangat susah untuk kamu pelajari, tapi senang untuk kamu amalkan. Yang akan aku jawab dalam kitab ini adalah yang paling mudah untuk kamu pelajari, tapi susah untuk kamu amalkan. Apa dia? Banyak ilmu kita ada pun tuan-tuan. 3 perkara daripada 26 yang Imam Ghazali sebut dalam kata pembuka, iaitu pertama, banyak mana pun ilmu kamu. Tapi kalau kamu berada dalam majlis yang kamu bercakap tentang hal yang tidak memberi manfaat, kamu bercakap tentang keburukan orang, itu tanda paling besar bahawa kamu ini walaupun beribadah, tetapi ibadah kamu tu tidak dapat melindungi kamu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kerana kamu merasa megah dengan amal ibadah kamu. Hinggalah setiap kali orang lain mendapat kemuliaan Allah, orang lain mendapat kebahagiaan Allah, orang lain mendapat lebih rezeki, maka timbullah iri hati. Itu tanda ibadah kamu dijauhkan daripada melindungi diri kamu. Dan yang ketiga, dapat rezeki kamu seronok, dapat ujian kamu mengeluh.